As a mother, I need time for myself. Walaupun hanya jaga anak arwah kakak, tapi nak sempat jaga anak sendiri lah kan. So kat rumah tu memang tak ada masa lah. Pakai khemah segerbagai tu memang dia jakkan mami. So twice a month Ina akan pergi halabut untuk dapatkan rawatan rambut. Disebabkan Ina wanita muslimah, so Ina tak boleh kongsi step dia sebab dia akan kasihkan kulit kepala Ina dan buat segala macam tu. So Ina kongsi daripada video yang ada dekat sini. Beginilah step dia. Ina memang suka gila rawatan rambut kat sini. Healing sangat sekejap, dapat riliskan tension. Kepala tu rasa ringan, sangat rasa fresh gila kepala. So korang kalau sana yang mak khususnya tu, jomlah buat rawatan rambut. Okay, I'm done. Have my hair treatment. The best gila rasa fresh sangat. Okay, jangan lupa dengan rawatan rambut di halabut. Mudah je. Korang boleh buat guna apps. Ina pun guna apps. No need to call, just guna apps sahaja. Okay,